Okay, Assalamualaikum semua. Sebelum ni kami banyak ditanyakan persoalan, apakah perbezaan antara Isober Adjustable jenis monotube dengan twin tube. Okay, jadi hari ni kita ada dua-dua jenis. Kita akan buat servicing untuk kedua-dua model monotube dan juga twin tube. Jadi tak kisah model apa pun, dia punya construction yang paling popular adalah twin tube dan monotube. Secara ringkas kita nak cerita, ini adalah jenis model body yang monotube yang kita dah dismantle. Kita nak cerita komponen yang membezakan antara twin tube dan monotube. Jadi kat sini kita ada dua jenis komponen. Kanan saya ni adalah jenis monotube, sebelah kiri ni adalah jenis twin tube. Jadi apa bezanya? Saya akan tunjukkan. Okey, dari segi komponen dalam untuk model, kita cerita pasal monotube dulu. Okey, ini adalah piston. Okey, dua-dua ni pun ada piston dan rod lah. Okey. Jadi untuk model monotube, biasanya dia punya shaft guide akan jadi macam ni. Dia punya shaft guide nya. Okay. Dia ada floating piston. Okay, nak tahu kenapa ada floating piston, nanti saya akan terangkan. Yang ini adalah construction twin tube. Shaft guide dia macam ni, dia lebih kurang. Okay. Dia punya close cap. Okay, senang cerita, monotube ni minyak dengan gas dia tak bercampur sekali. Sebab tu dia ada komponen ni yang kita panggil dia floating piston. So floating piston akan duduk di dalam body adjustable ni, di mana kebiasaannya bahagian minyak di atas, bahagian gas di bawah. Jadi dia akan main. Okay, ini construction untuk monotube. Jadi sebab tu dia ada komponen kita panggil floating piston. Okay. Dan biasa pun dia punya piston ni pun ada saiz yang depan ni besar lah. Okay, semacam ni lah perbezaannya. Dan dia ada o-ring sokongan dia lah, komponen-komponen o-ring, floating piston punya o-ring, floating piston punya PTFE punya guide lah, bukan piston ring juga lah. Okay. Untuk twin tube, dia punya pembinaan adalah di mana gas dengan minyak dia bercampur, dia duduk sekali. Okay. Ini outer tube, ini inner tube. Okay. Dia ada base valve dekat bahagian dalam inner tube ni. Okay. Untuk bahagian monotube dia tak ada base valve. Dia ini saja, dia ada piston saja. Dia tak ada base valve. Okay. Jadi twin tube dengan twin tube ni, outer dan inner dia akan duduk sekali. Ni pun biasa yang untuk Isober standard kebanyakannya guna pembikinan twin tube. Okay, dan so piston lah. Okay, piston batang rod dia punya piston seal dia, piston ring lah, tak kisahlah korang panggil macam mana pun. Okay, dia punya seal plate ada kat sini, fine compression dengan rebound. Jadi komponen untuk monotube dan juga twin tube dia ada perbezaan. Jangan pergi buat monotube pergi masuk pula piston nak modify banyak cerita, tak payah. Yang mana monotube kekalkan monotube, yang mana yang twin tube biar saja construction dia twin tube. Okay, dia ada perbezaan masing-masing. Dari segi barang dalam, komponen dalam, ini yang saya dah tunjukkan tadi. Okay, jadi harap manfaat. Boleh komen korang pakai adjustable jenis monotube atau twin tube. Bye bye. Ada faham tak Roy? Faham? Kot.